Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul Birusdin. Nombor student saya 940119 016107 Saya dari OUM Branch Melaka. Di hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan harta intelek dalam industri pembuatan Malaysia dengan memberi fokus kepada Petronas sebagai kajian utama. Kenapa saya memilih Petronas? Kerana Petronas merupakan syarikat petroleum nasional Malaysia yang pertama. Petronas merupakan sebuah syarikat yang besar yang berada dalam 500 fortune dunia. Oleh itu, saya memilih Petronas sebagai kajian utama saya. Dalam dunia industri yang kompetitif, inovasi adalah kejayaan. Tetapi persoalannya, bagaimana syarikat melindungi inovasi tersebut. Di sinilah harta intelek memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, Petronas mempunyai pelbagai inovasi dan teknologi yang telah dihasilkan oleh Petronas sendiri. So, betapa pentingnya harta intelek ini bagi sebuah syarikat gergasi seperti Petronas. Pada pendapat saya tentang IP dan inovasi. Okey, pada pandangan saya, harta intelek sebenarnya adalah pembangkit inovasi, bukan penghalang. Kenapa saya kata begitu? Sebab bila syarikat tahu ciptaan mereka dilindungi oleh undang-undang, mereka lebih berani melabur dalam penyelidikan dan pembangunan. Contohnya Petronas. Mereka melabur berbilion ringgit dalam contoh kita boleh katakan dalam bidang Formula One, and then dia ada teknologi tenaga bersih seperti Sustainable Aviation Fuel iaitu SAF yang diperbuat daripada minyak masak terpakai dan hidrogen hijau. Tanpa paten, teknologi ini boleh ditiru pesaing dalam masa singkat. Tetapi, pada masa yang sama, jika perlindungan terlalu ketat atau kosnya terlalu tinggi, ia boleh menyukarkan syarikat kecil untuk berkembang. Jadi, yang penting ialah keseimbangan. IP yang baik bukan menghalang inovasi, tetapi memberi ruang untuk inovasi berkembang secara selamat. Kenapa SAF itu sesuatu yang baru? Sebab kalau ikutkan, SAF ini ialah diperbuat daripada minyak masak yang terpakai. Jadi, Petronas telah membuat penyelidikan dan inovasi berkenaan dengan SAF ini untuk menghasilkan minyak yang boleh dipakai untuk penggunaan kapal terbang. Daripada minyak masak itu akan terhasillah minyak kapal terbang iaitu minyak kerosene atau minyak jet A1. Terusnya, jenis harta intelek. Sekarang saya akan terangkan 3 jenis harta intelek utama dalam industri pembuatan. Yang pertama, paten, melindungi ciptaan baharu. Contohnya proses kimia, teknologi, penapisan atau sistem tenaga baharu. Dalam konteks Petronas, teknologi berkaitan pemprosesan bahan api, Sustainable Aviation Fuel berpotensi dilindungi melalui paten. Yang kedua pula ialah tanda dagangan. Logo Petronas yang kita kenal itu sebenarnya dilindungi sebagai tanda dagangan. Begitu juga nama dengan seperti Gentari dan Settle. Tanda dagangan penting kerana ia memberi kepercayaan pelanggan. Bila orang nampak logo Petronas, mereka kaitkan dengan kualiti dan keselamatan. Yang ketiga pula ialah hak cipta. Hak cipta melindungi perisian, laporan, teknikal dan sistem digital. Contohnya, aplikasi Settle dilindungi melalui hak digital. Kajian kes Petronas. Sekarang kita lihat bagaimana IP membantu Petronas mengekalkan daya saing. Pertama, dalam inovasi tenaga bersih. Petronas melalui Gentari melabur dalam tenaga solar hidrogen hijau dan infrastruktur EV. Disebabkan pada hari ini, penggunaan EV terlalu banyak dan orang kata bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Banyak syarikat-syarikat pengeluar automotif telah mengeluarkan kenderaan EV. Oleh itu, dalam masa yang sama, Petronas juga turut menyediakan tempat untuk charge kenderaan-kenderaan EV ini yang dipanggil Gentari. Gentari merupakan anak syarikat kepada Petronas. Teknologi ini melibatkan R&D yang sangat kompleks tanpa perlindungan paten. Pelaburan ini berisiko tinggi. Kedua, Sustainable Aviation Fuel atau SAF. SAF yang seperti saya katakan tadi, dia dihasilkan daripada used cooking oil. Used cooking oil ini akan diinjek bersama-sama dengan minyak mentah untuk diproses menjadi jet A fuel.
Jika teknologi ini dilindungi, Petronas boleh mengekalkan kelebihan kompetitif dan mungkin melesenkan teknologi kepada pihak lain. Ketiga, kekuatan jenama. Petronas bukan sekadar syarikat minyak, ia ialah jenama global. Perlindungan tanpa dagangan memastikan reputasi ini tidak disalahgunakan. Jadi kita boleh lihat IP bukan sekadar dokumen undang-undang, ia strategi perniagaan. Petronas merupakan syarikat gegasi. Oleh itu, jika kita lihat dekat luar, banyak stesen-stesen minyak Petronas dan Petronas merupakan penaja rasmi kepada Formula 1. Adakah IP sentiasa positif? Saya juga ingin menekankan bahawa IP boleh jadi pedang dua mata. Jika terlalu banyak sekatan, inovasi boleh menjadi perlahan. Tetapi dalam kes Petronas, IP digunakan untuk melindungi pelaburan R&D sambil masih bekerjasama dengan rakan global. Ini menunjukkan IP boleh menyokong inovasi jika diurus dengan baik. Kesimpulan daripada apa yang telah saya ceritakan berkenaan dengan Petronas ialah kesimpulannya harta intelek memainkan peranan penting dalam memupuk inovasi dalam industri pembuatan Malaysia. Dalam kes Petronas, paten melindungi teknologi tanda dagangan melalui reputasi dan hak cipta melindungi sistem digital. IP memberi keyakinan kepada syarikat untuk terus melabur dalam inovasi. Dalam era pelarian tenaga dan revolusi industri 4.0, syarikat yang mampu melindungi dan mengurus harta intelek dengan baik akan mempunyai kelebihan daya saing yang lebih kukuh. Jadi, jelas bahawa harta intelek bukan sekadar perlindungan yang undang-undang. Ia adalah aset strategik yang menentukan masa depan industri. Saya harap dengan perkongsian saya kali ini telah memberi maklumat tentang berkaitan Petronas, paten-patennya. Jadi, saya berharap untuk kita sama-sama menyokong Petronas sebagai pemain industri minyak Malaysia yang unggul. Sekian, terima kasih.